Okay, mesin ni nak bekerja lagi Ini pisau treated, tapi hari tu dia terjatuh kan. Bila pasang dia tercabut, jadi rasanya akan guna tali tangsi je lah. Tali tangsi ni nipis. Kita guna ni je lah, tak nak ambil risiko. Itu salah kan, ada pasang macam ni tak, sepatut pasang menghadap ke sana kan. Jadi kita tukar lah. Mudah jatuh cinta, mengapa begitu. Okay, pakai plate tali tangsi ni beli dekat kedai biasa. Ni nak masuk pun senang je ni. Tali tangsi ikat kan. Ikat macam ni kan. Lepas tu jolok kat sini. Cari yang mana tempat jolok. Jolok. Ada keluar. Tarik. Senang kan. Okay, pasang ikut selesaan saya diberitahu pasang dua je. Pasang dua je. Alright. Dia paling mencabar adalah ni lah sukatan antara minyak tuti dengan minyak petrol. Okay, kena tengok dalam buku Kalau ikutkan dalam buku manual 31 kat sini ada. Best dia punya botol minyak ni, sebab dia ada contoh ni. Kalau 1 liter 31 kat sini tuti, 10 liter 1 liter untuk minyak kat sini. So cari lah botol ni. Kalau saya jumpa kat beg kuning ke atau Shopee, saya letak kat link. Kalau tak jumpa, cari sendiri. Oh ya, kalau amatur jangan gatal-gatal nak masuk sendiri. Carilah corong ni. Corong ni kat mana-mana ada, kat Shopee ada. Kalau boleh jangan silap. Macam saya beli ni, hari tu besar. So kat sini payah. Kita cuba yang kecil nanti. Tu 31 ikut ya. Nanti yang minyak kena kat sini lalu kau. Kalau nampak ni ada terlebih sikit, tak apalah. Ni pun lebih sikit, tak apa. Kita halal lah. Tapi tak banyak sangat Alright, jangan terlalu lebih. Nanti dia boleh semput kita punya mesin ngumpul lah. Okay, ni dia punya tempat minyak bestnya botol ni dia, kita daripada sini nanti air pula, minyak dengan tuti sekali. Jadi dia dah boleh campur. Macam tadi kita pakai juga corong ni jangan gatal-gatal nak masuk pakai sendiri kecuali dah amatur, kalau dah pro lah. Okey, yang best pakai Ogawa LT16A ni, dia punya minyak ni memang hanya 1 liter lebih kalau tengok dia ada ruang sikit je. So senanglah kita nak buat calculation Okey, sebelum start pastikan ni dia punya throttle letak dekat kosong ni yang button merah ni pula kena letak kat start. Kena tengok ni betul-betul kalau tidak kan kita tarik kan berpusing kan. Okey, kita lepas tu cari tempat yang sesuai lah. Cari lah. Okey, sambil tu boleh tolak dia untuk dia sebati lah. Ni senang sikit. Okay, sebelum pergi pakailah kasut Sepatutnya kena pakai apron, tapi apron tinggal, balon je lah Okay, ni dia punya ni dah paras kaki saya. Paras kaki. Ni dah keringnya. Okay, kita harungkan.
Oh, jangan lupa speknya. Spek asal tinggal lah. Tidak garang jahanam spek tu. Ya, ini dia. Plastik. Walaupun tak apa nak nampak, tapi tak apalah kan. Kita bukan nak pandang ni. Kat situ kita buat sikit-sikit. Rasa sebab tak ada handphone action camera, kita tak ambil lah gambar mesin. Okey, hari ni mesin ni buat hal lagi. Dia punya cover ni tak cabut. Aduh, dia punya apa, skru ni aku tak jumpa. Mana pergi lah. Okey, dah azan pun. Cantik sekali azan asar. Okey, ini ada sikit tak naik. Tak potong ke bawah sebab ada pokok takut kita pergi sebelah situ ada nampak kan. Okey, apa pun usaha mesti dilakukan. Okey, bye.